Kita duk sebut semua, kita nak pimpin rakyat dan negeri Terengganu untuk maju, berkat dan sejahtera. Apa maksud dia? Maju. Apa maksud berkat? Apa maksud sejahtera? Maju ni lagu mana kok maju ni? Saya masih ingat pada tahun 2019 sebelum Covid, saya pergi ke Norway, sebuah negara Skandinavia, dengan suatu hasrat untuk melihat bagaimana cara pengurusan sovereign fund Norway, tabung keuangan negara Norway yang mendapat hasil minyak dan gas yang banyak. Semua hasil negara Norway ini daripada minyak dan gas dimasukkan dalam satu tabung yang dijaga oleh kerajaan dan diamanahkan kepada mereka yang pakar untuk mengurus tabung ini. Dan kerajaan hanya boleh ambil 4% sahaja untuk pengurusan negara dan pembangunan negara. 4% je daripada wang hasil petroleum dan gas. Selebihnya 96% digunakan untuk pelaburan. Saya pergi lepas bertemu dengan Kementerian Kewangan lah. Kalau tempat kita ni Kementerian Kewangan. Balik ke hotel, saya duduk minum kopi di tepi hotel. Meja sebelah saya ada satu pasangan sama dengan dua anak kecil. Saya duduk perhati. Pasangan ni duduk bercakap macam pasangan lah, macam laki bini bercakap. Ada anak bercakap. Rupa-rupanya negara maju seperti mereka ni macam-macam jenis pasangan. Rupa-rupanya pasangan yang kita kata pasangan tu adalah bukan laki bini, laki-laki. Laki dan laki yang jadi bini dia. Kahwin sama-sama laki, dapat anak. Tak tahu mari kok mana. Adalah dia kata anak dia 2 orang. Saya tengok tu membayangkan negara yang kononnya maju. Adakah maju yang demikian yang kita nak capai? Adakah maju seperti negara-negara di sebelah barat yang dilihat maju tetapi tidak ada roh, tetapi masyarakatnya punah peranda? Maka tentunya kita kena beri kefahaman kepada seluruh rakyat dalam negeri kita ini dan juga rakyat dalam negara kita, Malaysia. Maju yang bagaimanakah yang kita nak negara kita ini? Saya sebut maju ini kerana apa? Kerana ada pula yang kata negeri Terengganu kita ni tak ada bangunan-bangunan tinggi. Mana pembangunannya yang kita nak tengok? Kalau buat bangunan tinggi pun nak buat apa? Tidak tengok. Lepas tu kosong bangunan itu. Maka tentulah itu bukan tanda kemajuan yang kita nak. Maju dalam konteks negeri Terengganu yang kita duduk sebut semua ni, maju berkat sejahtera ialah keseimbangan antara dunia dan akhirat, lahiriah dan batiniah, berlandaskan Islam yang menjadi asas kita demi menjadikan rakyat hidup dengan penuh kemakmuran, nilai yang tinggi, nilai moral yang tinggi dan kesejahteraan bersama. Bukan maju tengok seperti mana negara barat tu yang tidak ada isi, luar nampak macam-macam comel tapi di dalam tidak ada apa-apa. Kita nak acuan kita sendiri, kemajuan ekonomi, kita nak kemajuan pendidikan dan ilmu, kemajuan infrastruktur kita nak, tapi infrastruktur yang bagaimana? Infrastruktur yang berguna kepada rakyat dan negeri, bukan pergi buat suatu binaan di tengah hutan yang tak ada orang pakai, tapi membuat binaan pembangunan infrastruktur yang berguna untuk rakyat. Kemajuan bagaimana lagi? Kemajuan sosial dan kebajikan, dan saya rangkumkan sebagai kemajuan yang berasaskan kepada syariat. Itu maksud maju yang kita nak capai di negeri Terengganu ini. Berkat dalam dunia barat dia tak ada istilah berkat. Kita sahaja ada istilah berkat. Dunia barat, dunia jauh di sebelah Jepun, Korea, walaupun maju tidak ada istilah berkat. Kerana pada mereka urusan dunia adalah urusan dunia semata-mata. Tidak ada sambung, tidak ada rantaian yang sampai kepada Tuhan. Berkat bermaksud kita mendapat limpahan kebaikan dan rahmat dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala aspek pentadbiran kita. Kita nak kita mengentah dengan berkat, bukan di Wisma Darul Iman saja. Seluruh jabatan-jabatan juga mendapat keberkatan. Seluruh daerah-daerah mendapat keberkatan. Di pejabat tanah, pejabat majlis, semua. Di syarikat-syarikat di bawah kerajaan, semua kita nak berkat. Ia bukan suatu kejayaan di mata manusia semata-mata, tetapi kejayaan yang ada sambungan dengan dosa dan pahala. Sambungan kita kepada Tuhan ada perkiraan dosa dan pahalanya. Berkat kita ini selain pada itu ialah kerana untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana semua dasar keputusan dan pembangunan dilaksanakan untuk mendapat keredaan Allah, bukan hanya sekadar kejayaan duniawi semata-mata. Pembangunan pula yang halal dan berintegriti, kehidupan yang harmoni dan aman, manfaat yang melimpah dan berterusan, hasil daripada keberkatan, keadilan dan kesaksamaan, pembangunan yang bersifat inklusif, tidak meminggirkan golongan miskin, OKU, orang luar bandar, orang bandar, penyokong parti atau bukan penyokong parti, semua rakyat negeri Terengganu mendapat manfaatnya dengan cara dan kadar masing-masing yang adil. Itu tujuan untuk kita mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sejahtera bermaksud dalam konteks negeri Terengganu ialah kita hidup dalam keadaan aman, selesa dan adil, bukan sekadar bebas daripada penderitaan, tetapi kehidupan kita adalah kehidupan yang stabil dan penuh harapan, selari dengan prinsip Islam, budaya tempatan
dan matlamat pembangunan yang lestari. Kehidupan kita aman, selamat, ada seimbang dunia dan akhirat. Kita juga dalam masa yang sama bukan bermakna kita tambah segala kemudahan asas dan kualiti hidup. Kita nak, tapi kita nak ianya adalah yang dalam keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sejahtera juga kita bermakna kita menjaga ekonomi rakyat, kestabilan sosial dan moral. Barulah kita kena rangkumkan maju berkat sejahtera ini, itulah kefahamannya.